Indahnya sungguh di hari raya, pening kepala dengan bajet raya. Kenapa tak jahit baju sendiri? Saya nak sambung cara jahit collar seperti dalam gambar ni. Ini adalah collar Mandarin Dia bukan collar cekak musang seperti baju Melayu cekak musang. Dia beza. Collar Mandarin, cuba tengok, dia tak ada butang dekat bahagian collar. Tapi di bawah collar barulah boleh kita letak butang. So, jom kita jahit sekarang. Pertama, anda kena dapatkan tengah collar dulu. Lipat dua, dapatkan tengah. Kemudian dapatkan tengah leher, lipat dua dan dapatkan tengah juga. Anda boleh snip sikit. Okey, itu tengah dia lah. So, sekarang kita ukur. Sebab ramai yang komen ataupun ramai yang cakap, "Cikgu, kenapa collar saya tak ngam dengan garis leher?" Okey, jadi anda kena letakkan begini. Okey, ni cara saya lah. Kita ukur dulu lah. Kita akan ukur daripada mula. Masukkan sikit suku inci seperti itu. Ni suku inci ke atas. Dekat atas collar tu lah. Okey, kemudian kita cuba kejarkan hujung tu dapat tak. Macam saya ni dapat lah. Okey, what if kalau tak dapat? Kalau tak dapat, anda kena keruk sikit. What if kalau terlebih? Kalau terlebih dalam sikit suku inci ataupun satu pun, boleh fikir lagi, jahit dengan berhati-hati. Anda kata lebih banyak sangat, so mungkin anda perlu buat collar baru ataupun anda kena makan bahu sikit. Tapi efek lain lah cerita dia. Jahit dari tengah dulu, iaitu yang kita tanda tadi tu. Kita hanya jahit tindih je. Kemudian kita jahit pada bahagian hujung. Bila kita dah jahit bahagian hujung, sekarang kita akan jahit pada bahagian permulaan. Okey, kita dah siap jahit. Jom kita review ada kedutan ataupun tidak pada jahitan ini. Okey, first kita tengok sebelah collar ni dulu lah. Okey, tak ada kelepit, cun-cun. Sekarang kita tengok sebelah dalam ni pula ataupun sebelah yang berlawanan. Okey, dia tak cukup ketat ni jahitan ni. Tapi dia macam berbiji-biji kan. Tu maksudnya benang tu tak cukup ketat. Saya dah ketatkan dah tadi. Okey, ni hasil di sebelah luar. Yang mana lebih-lebih ni kita boleh buang dan bersihkan. Kemudian kita akan masukkan collar di sebelah dalam. Jom kita jahit. Saya akan mula jahit bukan dari sini tapi dari tepi supaya mengelakkan daripada nampak bekas jahitan permulaan di situ. Sebab kalau nampak kat situ macam kurang cemerlang sikit hasil. Oleh itu kita akan susun untuk jahit dari tepi, iaitu daripada garisan bahu. Okey, anda jahit sekeliling. Nampaknya mesin saya sangkut dekat bahagian tebal, so saya kena buat sesuatu lah geng. Dia tak nak jalan lah. Okey, saya kena buang sikit lah. Okey, so sekarang saya dah kecilkan sikit basi dia. Saya buat basi snip sikit tadi. Kemudian saya buat basi bertingkat. Basi bertingkat tu maksudnya macam ada basi yang pertama dia kecil, basi yang hujung tu besar sikit supaya dia tak terkejut tiba-tiba terus tebal. Kita akan jahit balik di sini. Ataupun mungkin saya boleh start daripada bahu juga di sini. Saya cuba daripada atas mula lah. Okay guys, ini hasil dia. Saya cukup tak puas hati, saya geram, saya nak melawan. Okay, yang ni boleh lagi lah. Cabar juga kan guna mesin portable. Okay, saya geram. Saya nak melawan. Saya nak guna mesin industri pula. Aduh. Okay guys, saya buktikan menggunakan mesin industri pula. Ini tanda saya melawan ni. So bermaksud bukan semua jahitan kita boleh guna mesin portable. Betul. Dan juga sebenarnya banyak jahitan yang boleh digunakan untuk mesin portable. Yang tak boleh, bahagian tebal-tebal macam ini memang bergaduh sikit lah. Okay, so saya jahit. Let's go. Okey, saya dah jahit dah. Sebelah ni alhamdulillah konsisten. Cuma tadi saya terpelai out sikit, saya tetas balik. Tapi sebenarnya mesin industri ni memang boleh jahit tebal. Saya cuba sekali lagi. Okey, jom kita lebih berhati-hati kali ini. Tadi saya terlaju dah sebenarnya. Okey, jalan lagi. Kan, saya boleh bagi kata mesin industri menang lah. Kita jalan ke tepi. Kat sini ada tebal sikit, so kena tolak dengan jari kan. Itu je. Tapi mesin portable saya dah buat dah, tolak dengan jari tadi. Dia tak boleh pergi lah geng. Waduh, sikit kepala saya. So ini hasil dia setelah dijahit. Ini bahagian yang berlawanan. Okey, inilah dia. Collarnya dah siap. Bersihkanlah benang-benang tetasan tadi tu di sebelah luar. Saya minta maaf singa, awak terlalu baik untuk saya. Saya terpaksa teruskan menjahit dengan mesin industri. Okey, bagi anda yang belajar sesuatu hari ini, apa pendapat anda tentang video kali ini? Kalau anda ada cadangan, sila komen dekat tepi. Kalau nak meneruskan, nak kami teruskan perjuangan konten yang berkualiti, jangan lupa follow juga dekat sini dan bantu kami boleh dapatkan barang-barang jarum terbang yang ada dekat showcase kami sekarang. Nama saya Cikgu John Amin. Jumpa di next video.